Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada amalan penting yang perlu kita lakukan pada dalam bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa baginda membaca Al-Quran di depan Jibril pada bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran ini boleh dilakukan sama ada membacanya ketika dalam solat ataupun ketika di luar solat. Namun begitu, para ulama berpandangan bahawa membaca Al-Quran di dalam solat itu adalah yang terbaik. Seterusnya, membaca Al-Quran ini pula boleh dilakukan ataupun seseorang itu dikira membaca Al-Quran sama ada ketika dia membacanya pada mashaf, iaitu pada Al-Quran, ataupun dia mendengar bacaan orang lain. Contohnya, kita mendengar bacaan orang dan dengan kita memerhatikan bacaan tersebut, ataupun kita memerhatikan bacaan melalui bacaan-bacaan yang telah dirakamkan. Kesemuanya itu dikira sebagai membaca Al-Quran.